Hello everyone. Okay, korang cuba teka Erin kat mana sekarang ni? Nak tahu? Ni lah tempat kampung halaman Erin ataupun kampung Wan Erin. Sebenarnya kalau korang tahu sini kampung Wan Erin kat sini. Kalau korang tahulah Aisyah, korang nak tahu tak? Hari ni Erin nak tunjukkan sedikit dekat korang. Ni ada pula. Korang nampak? Aisyah. Aisyah tengok ni. Itu sepupu Erin tu, nama dia Aisyah. Aisyah dengan Mia. Kalau korang nak tahulah, Aisyah dengan Mia ni sepupu Erin. Diorang dekat Lipih. Masa tu Erin nak beritahu pada korang yang sebenarnya Erin ni ada sepupu. Tapi memang dia lah. Sekarang ni Erin nak tunjukkan dekat korang, iaitu kawasan yang Erin akan tunjukkan dekat korang. Okey, kejap kita ni kita buat live TikTok, YouTube, live TikTok. Buat live YouTube channel Erin. Kita buat live YouTube channel. So kita lalu sedikit. Kita lalu. Okey korang nanti kejap. So Erin nak buka sedikit. Sini tempat kawasan yang panas. Yang betul-betul panas aja. Tapi korang jangan risaulah. Yang Erin akan buat YouTube channel Erin sendiri. Ke apa? Sekejap nak tunjukkan sedikit korang. Sini tempat Erin selalu berjalan-jalan sini korang. Ni kereta Pak Busu Erin kat situ. Sebabnya bukan apa, Erin hari ni nak tunjukkan sedikit dekat korang. Kita akan jalan-jalan. Okey, nampak korang? So hari ni di mana? Erin sedang berjalan-jalan. Kita jalan-jalan lah, ambil angin sedikit kat kampung ni. Sebabnya kita jalan. Kalau korang nak tahu, masa tu Erin nak buat live TikTok. Masa tu Erin nak jalan-jalan je. Sebabnya Erin malas buat live TikTok. Buat live TikTok pula dah. Buat live YouTube channel. Sebabnya masa tu Erin nak buat live YouTube channel Erin. Buat live YouTube channel memang the best. So kita jalan-jalan. Kita pusing-pusing ambil angin. And kita jalan lagi sekali. Kat situ korang akan nampak di pemandangan Erin. Kat sinilah kawasannya. Sebabnya kawasan ni kita jalan-jalan je. Kalau korang nak tahu, sebenarnya dalam hati Erin ni, Erin ada je. Ni Erin punya pokok. Ni Erin punya pokok yang berapa cantik ataupun berapa yang tak cantik ne. Pokok yang cantik ataupun pokok yang tak cantik. Kita kena ambil angin kat luar kejap. Kat sini memang selamat. Kalau korang tahu, semuanya logik lah. Memang Erin first time buat live YouTube channel Erin. Sorry. Okey.
Okay korang. Tadi Eri terdengar. Okay lah korang. So Eri nak tutup YouTube channel Eri. So korang jangan lupa. Ya sabar nantilah. Okay. Korang nak tahu nanti Eri akan buat YouTube channel Eri. Ya dekat dalam kereta Pak Bosu Eri lah. Senang. So Eri akan tunjukkan dekat korang. So macam mana Eri buat YouTube channel Eri sendiri. Okay. Bye. Nanti Eri buat YouTube channel Eri sendiri. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tengok live YouTube channel Eri. Okay. Bye.